Pernahkah anda merasa seolah-olah badan anda tidak berfungsi mengikut jadualnya? Seperti ada sesuatu yang tidak kena dengan logistik dalaman anda dan semuanya terasa tersekat, seperti satu kesesakan lalu lintas yang besar. Perasaan yang biasa. Bukan? Hari ini, kita akan membincangkan topik yang agak sensitif tetapi sangat penting, sembelit. Namun, jangan risau. Kita akan elakkan istilah perubatan yang rumit dan cerita-cerita yang menakutkan. Saya akan tunjukkan kepada anda 5 produk yang mudah, tetapi sangat berkesan, yang boleh membantu melancarkan semula sistem pencernaan anda secara lembut dan yakin. Dan saya janji, anda akan terkejut betapa mudah dan lazatnya penyelesaian ini. Jadi, apa sebenarnya sembelit ini? Ia bukan sekadar rasa tidak selesa. Ia adalah isyarat daripada badan kita bahawa ada sesuatu yang tidak kena. Puncanya pelbagai, daripada tekanan, stres, kurang pergerakan fizikal, hinggalah kepada diet yang tidak seimbang. Mengabaikan isyarat ini ibarat mengabaikan lampu check engine di dalam kereta anda. Lambat laun, ia akan membawa kepada masalah yang lebih serius. Matlamat kita hari ini bukan sekadar menghilangkan simptom, tetapi untuk memahami bagaimana untuk membantu badan berfungsi seperti jam yang tepat menggunakan kekuatan alam. Mari kita mulakan dengan kesilapan paling umum yang hampir semua orang lakukan. Apabila rasa tidak selesa timbul, fikiran pertama adalah untuk segera menghilangkannya. Tangan pun akan terus mencari kotak ubat atau ke farmasi terdekat untuk mendapatkan pil ajaib. Tentu sahaja ini merujuk kepada ubat julap yang kuat. Ia menjanjikan penyelesaian segera dan memang seringkali ia berkesan. Tetapi dengan harga apa? Bayangkan situasi ini. Usus anda bukan sekadar saluran paip, tetapi mekanisme yang kompleks dan bijak dengan ototnya sendiri. Ubat ini bertindak seperti seorang pengawas tegas dengan cemeti. Ia memaksa otot usus mengecut secara luar biasa kuat dan kerap. Ini ibarat anda memaksa jantung anda berdegup 2 kali ganda, lebih laju tanpa sebarang sebab. Kesan memang akan ada, tetapi ia adalah tekanan yang sangat besar kepada badan. Bahaya terbesar pendekatan ini adalah pergantungan. Apabila usus sentiasa dipaksa dari luar, ia mula menjadi malas. Ototnya sendiri menjadi lemah. Ia seolah-olah lupa cara berfungsi sendiri. Akibatnya, anda akan terperangkap dalam lingkaran ganas. Tanpa pil, usus tidak akan berfungsi lagi dan lama-kelamaan, dos yang semakin besar diperlukan. Ini bukan penyelesaian masalah, tetapi memburukkan lagi masalah itu. Kita akan bersama-sama memilih jalan yang berbeza, lebih bijak dan lebih berhati-hati. Penyelesaian sebenar terletak pada perkara yang sama sekali berbeza. Kita tidak perlu memaksa usus kita untuk berfungsi. Tugas kita adalah untuk menyediakan persekitaran yang ideal dan selesa supaya usus kita boleh bekerja dengan lancar dan tanpa masalah secara semula jadi. Dan di sinilah muncul 2 konduktor utama, orkestra dalaman tubuh kita. Mereka ialah serat atau fiber dan air. Ingatlah pasangan ini kerana mereka sentiasa bekerja bersama seperti rakan kongsi yang tidak dapat dipisahkan. Secara ringkasnya, apakah itu serat? Bayangkan serat ini seperti seorang jurulatih peribadi untuk usus anda. Serat tidak dicerna sepenuhnya, tetapi ia mewujudkan isi padu yang diperlukan dalam usus. Isi padu ini akan menekan lembut dinding usus, seolah-olah memberitahu, "Hei, dah tiba masanya untuk bekerja." Ia umpama berus tak terlihat yang membersihkan segala sisa yang tidak diperlukan dan membantu semuanya bergerak lancar menuju pintu keluar. Namun, jurulatih ini ada satu syarat penting. Dia hanya berfungsi dengan baik
apabila bergandingan dengan air. Tanpa jumlah cecair yang mencukupi, serat dari seorang pembantu boleh bertukar menjadi masalah, lantas menyebabkan sembelit atau penyumbatan yang lebih teruk. Ia berfungsi melembutkan najis dan membantu segala bahan ini bergerak lancar melalui usus. Mereka adalah pasangan ideal yang tidak boleh berpisah. Mari kita lihat dalam makanan, apa pasangan hebat ini menunjukkan keberkesanan terbaik. Yang pertama kita dalam perbincangan ini ialah buah prun. Ia adalah juara sejati dalam hal ini. Ya, betul, buah prun yang kita kenal sejak kecil lagi. Ini bukan sekadar resipi nenek atau petua orang lama, tetapi kaedah yang terbukti secara saintifik dan amat berkesan. Ramai yang tahu ia berkesan, namun tidak ramai yang memahami bagaimana sebenarnya ia bertindak ajaib. Rahsia di sebalik tindakan dan fungsinya pula sangat mudah. Pertama sekali, buah prun kaya dengan serat yang kita bincangkan sebentar tadi. Serat ini mencipta pukal yang diperlukan dan merangsang pergerakan usus. Namun, itu baru sebahagian daripada rahsianya. Kelebihan utama buah prun terletak pada satu bahan lain bernama sorbitol. Sorbitol ini adalah sejenis alkohol gula semula, jadi yang mempunyai sifat menakjubkan. Ia bertindak seperti magnet kepada air. Apabila memasuki usus, sorbitol akan menarik cecair ke dalamnya. Hasilnya, najis menjadi lebih lembut, lebih berpukal dan jauh lebih mudah untuk bergerak melalui saluran pencernaan. Ini adalah tindakan yang lembut, semula jadi dan sangat halus. Ia berlaku tanpa tekanan, hanya membantu proses semula jadi tubuh anda. Tetapi bagaimana cara terbaik untuk menggunakan superfood ini bagi mendapatkan manfaat sepenuhnya dan mengelakkan kesan yang tidak diingini? Kesilapan paling lazim adalah makan terlalu banyak sekaligus, segenggam penuh, dengan pemikiran bahawa lagi banyak, lagi bagus. Pendekatan ini boleh menyebabkan kesan sebaliknya, kembung perut dan ketidakselesaan kerana sistem pencernaan anda mungkin tidak bersedia untuk jumlah serat dan sorbitol yang begitu banyak. Kunci kejayaan di sini adalah kesederhanaan dan kekerapan. Mulakan dengan porsi kecil, kira-kira 4 hingga 5 biji prun sehari. Jumlah ini sudah cukup untuk memulakan manfaatnya secara beransur-ansur dan tidak membebankan badan anda. Bagaimana pula cara untuk menikmatinya? Ada pelbagai cara. Anda boleh memakannya sebagai snack sihat sepanjang hari, menggantikan gula-gula atau biskut. Satu lagi cara yang bagus adalah dengan menambah prun yang dicincang halus ke dalam bubur pagi atau yogurt anda. Dengan ini, sarapan pagi anda bukan saja lebih enak, malah jauh lebih berkhasiat. Dan ini satu lagi tip. Rendam beberapa biji prun semalaman dalam air suam. Pada waktu pagi, anda akan dapat buah yang lembut dan air rendaman yang berkhasiat yang juga boleh diminum. Yang penting di sini adalah kekonsistenan, bukan kuantiti. Sekarang, mari kita bercakap tentang pembantu-pembantu kecil yang luar biasa hebat. Perkenalkan, biji rami dan chia. Jangan sesekali tertipu dengan saiznya yang kecil. Biji-biji kecil ini adalah wira-wira sebenar dalam dunia pencernaan yang sihat dan kekuatannya terletak pada komposisi uniknya. Keistimewaan utamanya adalah kandungan serat larut yang sangat tinggi. Apa maksudnya? Apabila bersentuhan dengan sebarang cecair seperti air, jus atau kefir, biji-biji ini mula melakukan keajaiban. Ia akan menyerap cecair, membesar beberapa kali ganda dan bertukar menjadi jisim seperti gel. Bayangkan span yang sangat lembut dan halus. Begitulah cara gel ini berfungsi di dalam usus anda. Ia menyelaputi dinding usus, menenangkan keringsaan dan yang paling penting, membantu bolus makanan bergerak dengan lancar dan mudah.
Bahan gel ini membersihkan segala yang ada di laluannya dengan lembut, mengumpul toksin dan membantu tubuh menyingkirkan semua yang tidak perlu secara semula. Jadi, ini bukan kekuatan kasar, sebaliknya adalah kerja yang halus dan sangat bijak. Namun, ada satu perkara yang sangat penting. Agar biji-bijian ini dapat mengeluarkan potensi penuhnya, ia perlu disediakan dengan betul. Menabur biji-bijian ini begitu sahaja di atas salad ataupun roti lapis memang sedap, tetapi dari segi melawan sembelit, ia hampir tidak berkesan. Dalam keadaan kering, ia akan melalui sistem pencernaan begitu sahaja, tanpa sempat berubah menjadi gel berkhasiat yang kita inginkan itu. Untuk mengaktifkan khasiatnya, biji-bijian ini perlu direndam. Cara paling mudah adalah dengan mengambil satu sudu besar biji rami atau biji chia, kemudian tuangkan satu cawan air, kefir atau yogurt asli ke atasnya. Kacau rata dan biarkan selama sekurang-kurangnya beberapa jam atau lebih baik lagi semalaman di dalam peti sejuk. Pada keesokan paginya, anda akan mendapat puding yang sedia untuk dimakan, berkhasiat dan lazat. Campuran ini boleh dimakan begitu sahaja sebagai hidangan sarapan atau snack, atau boleh juga ditambah ke dalam smoothie, bubur atau keju cottage. Hanya dalam bentuk yang telah disediakan. Inilah biji rami dan biji chia akan memberikan segala khasiatnya dan berfungsi seperti berus untuk usus anda, memberikan rasa ringan dan selesa. Mari kita selami lebih dalam lagi. Usus kita ini bukan sekadar organ biasa. Ia adalah sebuah ekosistem yang hidup dan sibuk, didiami oleh berbilion-bilion penghuni mikroskopik. Inilah mikroflora usus kita. Bakteria-bakteria ini bukanlah penumpang gelap. Mereka adalah pembantu setia kita yang tidak dapat digantikan. Mereka membantu memecahkan makanan yang tidak dapat kita cerna sendiri, menghasilkan vitamin-vitamin penting, dan yang paling utama, mereka menjaga ketenteraman dan menghalang mikrob berbahaya daripada membiak. Namun, tekanan pemakanan yang tidak seimbang atau pengambilan antibiotik boleh mengganggu keseimbangan rapuh ini. Bilangan bakteria baik berkurang, menyebabkan keadaan dalam usus menjadi huru-hara. Dan inilah antara punca lazim sembelit dan kembung perut. Tentera pembantu kita ini tidak lagi cukup kuat untuk menjalankan tugas mereka. Di sinilah munculnya wira-wira seterusnya kita. Kefir dan yogurt asli tanpa gula. Ia bukan sekadar minuman susu fermentasi biasa. Mereka adalah pasukan sokongan yang ampuh. Mereka adalah sumber probiotik, iaitu bakteria-bakteria baik yang kita perlukan. Apabila kita mengambilnya, kita seolah-olah menghantar bala bantuan ke planet dalaman kita ini, membantu mengembalikan keseimbangan. Apabila pasukan bakteria baik ini kembali berkuasa, sistem pencernaan akan kembali lancar dan segalanya akan kembali berjalan lancar seperti yang sepatutnya. Namun, bagaimana nak pilih kefir atau yogurt yang betul-betul membawa manfaat, bukannya memudaratkan? Di kedai-kedai sekarang, rak-rak penuh dengan pelbagai jenis pilihan, tapi tak semua yogurt sama berkhasiat. Kebanyakan daripadanya, terutamanya yang berperisa buah, mengandungi gula, kanji, perisa dan pengawet dalam jumlah yang sangat tinggi. Gula adalah makanan kegemaran bakteria jahat. Ini bermakna produk sebegitu hanya akan memburukkan lagi ketidakseimbangan dalam sistem pencernaan anda. Justeru, apabila memilih kefir atau yogurt, sentiasalah periksa senarai ramuannya. Pegang prinsip mudah ini. Semakin pendek senarai ramuan, semakin baik produk itu. Secara idealnya, ia sepatutnya hanya mengandungi 2 ramuan, susu dan kultur bakteria hidup. Itu sahaja. Tiada sebarang bahan tambahan lain. Segelas kefir
atau yogurt asli yang ideal sama ada sebelum tidur atau sebagai snack adalah cara terbaik untuk menyokong mikroflora usus anda. Jika anda mahukan sedikit rasa tambahan, lakukan sendiri. Gunakan buah beri segar, hirisan buah-buahan atau satu sudu kecil biji chia yang telah direndam. Dengan cara ini, anda akan mendapat manfaat yang maksimum dan yakin dengan apa yang anda makan. Seterusnya, mari kita bincangkan sarapan pagi yang sempurna. Dan sudah tentulah, ia adalah bubur oat. Namun, ada satu perkara penting yang perlu diberi perhatian. Kita tidak bercakap tentang bubur segera dalam paket yang hanya perlu dicurahkan air panas. Bubur jenis ini biasanya diproses dengan teruk, hilang kebanyakan serat berfaedah dan sering mengandungi banyak gula. Apa yang kita perlukan ialah bubur oat asli, bijirin penuh, jenis yang perlu dimasak sekurang-kurangnya beberapa minit. Apa keistimewaannya? Dalam bubur oat terdapat sejenis serat larut yang istimewa dan unik yang dinamakan beta-glukan. Bahan ini ibarat alat serba guna yang sebenar untuk kesihatan kita. Apabila memasuki saluran pencernaan, ia, sama seperti biji chia, akan membentuk gel likat yang melaksanakan beberapa tugas penting secara serentak. Pertama, ia melincirkan dinding usus, memudahkan pergerakan makanan. Kedua, ia menjadi sumber makanan terbaik untuk bakteria baik kita, iaitu bertindak sebagai prebiotik. Dan ketiga, gel ini membantu mengikat dan menyingkirkan kolesterol berlebihan dari badan serta melambatkan penyerapan gula, lantas membantu mengekalkan paras gula yang stabil dalam darah. Bermakna dengan hanya satu hidangan bubur oat, anda bukan sahaja menjaga sistem pencernaan, malah turut menyumbang kepada kesihatan jantung dan saluran darah anda. Ini satu tips mudah tapi sangat berkesan untuk menukar bubur oat pagi anda yang biasa itu menjadi eliksir sebenar untuk kesihatan usus. Ketika menyediakan bubur oat anda, jangan lupa masukkan dua bahan ringkas ini. Yang pertama, satu sudu besar biji flax atau chia yang sudah direndam awal. Yang kedua pula, beberapa biji buah prune yang telah dipotong kecil-kecil. Apa hasilnya? Ini bukan lagi sekadar sarapan, tapi gabungan 3 kuasa hebat yang menyerang masalah dari pelbagai sudut. Oat dengan beta-glukan di dalamnya akan menjadi asas utama dan membekalkan nutrisi kepada mikrob baik dalam usus anda. Biji flax pula menyumbang serat berbentuk gel yang membantu melancarkan pergerakan dan membersihkan usus dengan lembut. Manakala buah prune dengan kandungan sorbitolnya akan menarik air ke dalam usus, menjadikan najis lebih lembut dan mudah dilalui. Ketiga-tiga bahan ini saling melengkapi dan menguatkan kesan satu sama lain dengan sangat baik. Dan yang paling menarik, ia bukan sahaja sangat berkhasiat tetapi juga sangat lazat. Sarapan begini akan membuat anda kenyang lebih lama, membekalkan tenaga dan memulakan enjin sistem pencernaan anda dengan lancar sejak awal pagi. Ia adalah permulaan hari yang sempurna untuk kesihatan menyeluruh anda. Akhirnya, kita tiba pada produk yang paling ringkas, mudah didapati dan dikenal ramai sejak kecil lagi. Ia ada di hampir setiap rumah, tidak memerlukan penyediaan khas dan sentiasa sedia membantu. Ini adalah ipol biasa atau saudara terdekatnya, buah pir. Jangan sesekali memandang rendah buah-buahan yang lazim ini, kerana di sebalik kesederhanaannya tersimpan pelbagai manfaat yang besar. Segala keajaiban epal dan pir untuk sistem pencernaan tertumpu di dua bahagian, pada kulit dan isi di bawahnya. Di situlah terletaknya pektin. Ini adalah sejenis lagi serat larut yang berfungsi dalam beberapa cara sekaligus. Pertama, seperti jenis serat lain,
ia meningkatkan isi padu najis, menjadikannya lebih lembut dan longgar. Kedua, pektin adalah makanan kegemaran bakteria usus baik kita. Dengan memakannya, bakteria ini membiak secara aktif dan menghasilkan asid lemak rantai pendek. Zat-zat ini pula memberi makan sel-sel usus itu sendiri, menyokong kesihatan lapisan mukosanya dan membantu menormalkan peristalsis. Jadi dengan memakan sebiji apple, anda secara serentak membersihkan dan memberi makan usus anda. Atas sebab inilah penting untuk kita tinggalkan tabiat mengupas apple dan pear sebelum memakannya. Dengan membuang kulitnya, anda sebenarnya membuang bahagian paling berharga, iaitu sebahagian besar serat dan pektin. Sudah tentu, jika buah tersebut bersalut lilin, ia perlu dibasuh dengan teliti menggunakan air suam dan berus kecil. Begitu, kulitnya itu sendiri sebaiknya tidak dibuang. Menjadikan ipal sebagai sebahagian daripada diet harian anda adalah sangat mudah. Makanlah ia sebagai snack pagi atau snack petang. Ini adalah cara terbaik untuk mengurangkan rasa lapar di antara waktu makan utama. Anda juga boleh memarut ipal dan menambahkannya ke dalam hidangan tauhu lembut atau oat sarapan pagi anda bagi memperkayakan ia dengan serat dan vitamin tambahan. Ipal bakar pula mempunyai keistimewaan tersendiri. Apabila dimasak, kandungan pektin di dalamnya malah akan meningkat dan buah ipal itu sendiri menjadi pencuci mulut yang lazat, berkhasiat dan ringan. Ingatlah peraturan mudah ini. Sebiji ipal sehari mampu melakukan keajaiban untuk sistem pencernaan anda. Ia adalah cara yang mudah, lazat dan sangat berkesan untuk mengekalkan kesihatan usus setiap hari tanpa memerlukan banyak usaha. Namun, ada satu aspek kritikal yang menjadi benang merah dalam keseluruhan topik kita hari ini. Ia menyatukan kelima-lima produk yang telah kita bincangkan. Tanpa elemen ini, produk yang paling berkhasiat sekalipun tidak akan berfungsi seperti yang diharapkan. Malah, dalam sesetengah kes, ia boleh memburukkan lagi keadaan. Elemen tersebut ialah air. Mari kita bayangkan sekali lagi bagaimana serat berfungsi. Tugasnya adalah menyerap cecair, mengembang dan meningkatkan isi padu najis. Tetapi, jika badan kita kekurangan cecair, dari mana pula serat akan menyerapnya? Serat akan mula menarik sisa-sisa air terakhir dari dinding usus, menjadikan kandungan usus tersebut lebih kering, keras dan padat. Ini ibarat anda cuba menolak spen kering melalui paip yang sempit. Ia sangat sukar dan anda berisiko menyebabkan masalah sembelit yang lebih teruk. Sekarang, bayangkan pula jika anda membasahkan spen itu dengan baik. Sudah tentu keadaannya berbeza. Ia akan menjadi lembut, licin dan mudah melalui paip tersebut. Air adalah pelincir utama bagi seluruh sistem pencernaan kita. Ia sangat penting agar serat dapat berfungsi dengan berkesan. Jadi, berapa banyak air yang sebenarnya perlu kita minum? Saranan standard yang sering kita dengar ialah antara 1,5 hingga 2 liter sehari. Ini sememangnya panduan yang baik untuk kebanyakan orang. Namun, penting untuk kita faham jenis minuman apa yang kita ambil. Ia merujuk terutamanya kepada air kosong yang bersih, tanpa gas, teh, kopi, jus manis dan minuman berkarbonat. Ini bukanlah pilihan terbaik. Kopi dan sesetengah jenis teh pula bersifat diuretik, bermakna ia boleh menyebabkan badan kehilangan lebih banyak air. Manakala minuman manis pula mengandungi gula berlebihan yang boleh menyuburkan mikroflora patogenik dalam usus. Oleh itu, asas kepada pengambilan cecair harian anda seharusnya adalah air kosong. Jangan cuba minum kesemuanya dalam satu masa. Sebarkan pengambilan air anda secara sekata sepanjang hari.
mulakan pagi anda dengan segelas air suam. Ia dapat membantu menghidupkan sistem pencernaan anda. Letakkan sebotol air di meja kerja anda sebagai peringatan untuk minum beberapa teguk setiap jam. Dengarlah isyarat tubuh anda. Rasa dahaga adalah petanda awal dehidrasi. Jadi, usahakan untuk minum sebelum anda berasa dahaga. Usus anda pasti akan sangat berterima kasih atas setiap gelas air yang anda minum. Mari kita singkirkan satu lagi mitos popular berkaitan dengan pemakanan untuk masalah sembelit. Ramai orang apabila berdepan dengan masalah ini mula panik dan takut akan lemak, lalu cuba membuangnya sepenuhnya daripada diet harian mereka. Nampak logik, makanan berlemak itu berat, jadi ia perlu dielakkan. Namun, ini adalah satu kesilapan besar. Sudah tentu, cebu reki yang berminyak atau kentang goreng tidak akan membawa manfaat. Tetapi kita tidak bercakap tentang makanan jenis itu, sebaliknya tentang lemak sihat, iaitu lemak tak tepu. Lemak jenis ini memainkan peranan yang sama pentingnya dalam melancarkan pergerakan usus, seperti mana serat dan air. Lemak sihat adalah satu lagi bentuk pelincir semula. Jadi untuk usus kita, ia membantu melembutkan najis dan memudahkan laluannya, sekaligus mencegah kerosakan pada lapisan mukosa usus yang lembut. Jadi, di manakah kita boleh mendapatkan lemak sihat ini? Ia banyak terdapat dalam avocado, kekacang, terutamanya badam dan walnut, biji-bijian, serta ikan berlemak seperti salmon atau mackerel. Dan sudah tentu dalam minyak sayuran yang tidak ditapis, seperti minyak zaitun, minyak flaxseed dan minyak hemp. Tambahkan sesudu minyak zaitun ke dalam salad anda atau makan segenggam kecil kekacang sebagai snack, dan usus anda pasti akan berterima kasih kepada anda. Yang terakhir, tetapi tidak kurang pentingnya, satu nasihat yang mungkin tidak berkaitan langsung dengan makanan, tetapi mempunyai kesan yang amat besar terhadap fungsi usus kita. Bergeraklah. Gaya hidup kita yang banyak duduk merupakan salah satu musuh utama pencernaan yang sihat. Apabila kita duduk berjam-jam di hadapan komputer atau di sofa, semua proses dalam badan akan melambat, termasuklah fungsi usus kita. Aktiviti fizikal, walaupun yang paling sederhana, ibarat butang yang mula untuk sistem pencernaan kita. Apabila kita bergerak, kita mengaktifkan peredaran darah dalam organ dalaman, termasuklah di usus. Selain itu, pergerakan membantu merangsang peristalsis. Ini adalah pengecutan otot dinding usus secara semula jadi yang bergelombang dan berfungsi menolak makanan sepanjang saluran pencernaan. Anda tidak perlu menjadi juara Olimpik. Sekadar berjalan kaki 20 minit dengan langkah pantas, terutamanya selepas makan, sudah cukup untuk meningkatkan keadaan dengan ketara. Cuba elakkan lift dan naik tangga, atau ambil rehat sebentar untuk meregangkan badan sepanjang hari bekerja anda. Seorang aktiviti adalah lebih baik daripada tiada langsung. Pergerakan dan pemakanan yang betul adalah dua sayap yang menyokong kesihatan usus anda. Sekarang kita sampai ke intipati utama. Mungkin anda menjangkakan untuk mendengar tentang sesuatu superfood, eksotik atau suplemen rahsia. Tetapi twist utama dalam cerita ini adalah ia bukan hanya tentang satu produk tertentu. Rahsianya terletak pada gabungan kesemuanya dan pendekatan yang betul. Anda bukan sekadar merawat sembelit, tetapi anda membina semula keseluruhan sistem pencernaan, mewujudkan persekitaran yang mesra dan selesa untuknya. Ini bukan pembaikan kecemasan, tetapi penyelenggaraan berkala yang terancang untuk tubuh anda. Dan yang paling menakjubkan, penyelenggaraan ini enak, mudah dan boleh diakses oleh semua orang. Mari kita rumuskan. Prune, biji flax atau chia, kefir,
oat dan epal. Ini bukan sekadar makanan. Ini adalah pembantu setia anda dalam memastikan sistem usus berfungsi dengan lancar. Tambahkan air yang mencukupi dan sedikit pergerakan fizikal, dan anda akan melupakan segala ketidakselesaan. Anda bukan sekadar menyelesaikan masalah, tetapi anda melabur dalam kesihatan dan kesejahteraan diri anda untuk tahun-tahun yang akan datang. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Jika video ini bermanfaat untuk anda, sila tekan like dan langgan saluran ini agar tidak terlepas episod baharu. Sekarang, soalan untuk anda. Apakah produk yang paling berkesan membantu anda menjaga kesihatan usus? Kongsi rahsia dan resipi anda di ruangan komen. Mari kita bantu satu sama lain.